Aku nak cover pula movie yang ada kena-mengena dengan tema kemerdekaan. 29 Februari mengisahkan tentang seorang lelaki yang bernama Budi, lahir pada 29 Februari 1896. Dia lahir pada tahun lompat. Bila dia dah lahir tahun lompat ni, dia ada dapat, aku tak tahulah nak kata satu kurniaan ataupun satu sumpahan, di mana setiap 4 tahun dia baru naik 1 tahun. Orang lain dah 8 tahun, dia baru 2 tahun. Jadi dalam movie ni dapatlah kita tengok perjalanan hidup Budi daripada tahun 1896 tu, lepas tu melalui zaman proses penjajahan Jepun, lepas tu zaman Malaysia dapat kemerdekaan. Tapi fokus ceritanya dekat sini adalah bila Budi jumpa seorang perempuan yang dia sangat suka lah, dan dia nak kahwin dengan perempuan tu yang bernama Lily, tapi berbangsa Cina. Sebabkan tidak ada persetujuan daripada keluarga Lily untuk diorang dua ni berkahwin, jadinya Lily larikan diri. So sepanjang hidup dia ni, dia fokus untuk nak cari Lily. So adakah Budi berjaya cari Lily? Korang kena layan movie 29 Februari ni. Dilakonkan oleh Remy Ishak, Izu Islam, Jojo Goh, Namron dan juga Fiz Fairuz. Apa yang aku suka pasal movie 29 Februari ni, dia punya idea lah, macam mana diorang boleh terfikir idea nak buat orang yang lahir pada tahun lompat ni, yang sambut birthday 4 tahun sekali, umur pun naik 4 tahun sekali. Dan kenapa aku pilih movie ni untuk cover sempena bulan kemerdekaan, sebabnya timbul rasa syukur lah bila aku tengok movie ni. Walaupun dalam movie ni kita nampak macam mana Budi dia lalu zaman penjajahan Jepun, benda yang kita nampak dalam movie ni sebenarnya tak seteruk macam apa yang Malaysia pernah kena dulu. Jadi buat aku rasa bersyukur dan rasa pentingnya kita untuk hidup dalam kemerdekaan. Untuk movie ni aku bagi 4 bintang daripada 5 bintang. Kat mana korang boleh layan cerita 29 Februari ni? Korang boleh layan dekat Netflix. Tak ada Netflix tak apa, korang boleh tengok secara percuma full movie dekat YouTube KRU Studios.